Perlawanan kedua kelayakan Piala Asia 2027 sedang berlangsung, mempertemukan Malaysia dan Laos sekali lagi. Tetapi, sebelum kita meneruskan, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe saluran ini, supaya anda tidak terlepas maklumat mengenai sukan bola sepak setiap harinya. Skuad negara kendalian Peter Klamovski akan turun beraksi menentang Laos dalam perlawanan keempat kelayakan Piala Asia 2027 pada jam 9 malam ini. Kemenangan pada aksi ini penting untuk skuad negara dalam usaha mengukuhkan kedudukan bagi memimpin carta kumpulan F. Selepas 3 perlawanan dalam kempen kelayakan Piala Asia 2027, skuad negara tampil cemerlang dengan 9 mata dan mencipta 9 jaringan dan tidak melepaskan sebarang gol. Walaupun dengan kontroversi melibatkan 7 pemain warisan yang masih belum diketahui masa depannya, barisan pemain negara tampak tidak akan terjejas dengan keadaan tersebut. Barisan yang dipanggil Klamovski pada kali ini juga tidak kurang hebatnya untuk menggalas tanggungjawab negara. Pada aksi di Vientiane yang berlangsung 9 Oktober lalu, Malaysia mencatatkan kemenangan 3-0 menerusi jaringan Arif Aiman Hanafi, Dion Kuls dan Faisal Halim untuk menghadiahkan 3 mata penting buat skuad negara. Malaysia bakal menghadapi cabaran Laos tanpa kelibat 3 tonggak. 3 tonggak tersebut ialah Richard Chin, Dominic Tan dan Enrique Dos Santos. Ini berdasarkan pemerhatian wartawan media sukan, untuk sesi latihan Harimau Malaya. Ketiadaan 3 pemain ini dijangka mendorong Klamovski membuat pelan alternatif bagi memastikan Malaysia meraih kemenangan di SNBJ.